berdua. Aku tak sanggup nak menceritakan keburukan bekas lelaki lama aku. Bila tengok saja isu ni, aku nak kongsi pengalaman lah dengan korang. Aku pernah melalui keadaan yang sama. Berpisah dengan isteri aku. Walaupun aku dah ada 4 anak. Atas tajuk berpisah tu, biasalah. Kita berpisah ni masing-masing menegakkan benda besar. Yang ni kata ini betul, yang ni kata ini betul. Tapi isu yang aku nak beritahu kau, pernah sekali aku terbergaduh di depan anak aku. Jadi bila terbergaduh dalam isu ni, masa tu kami dah berpisah. Kemudian bila jumpa sebelah di hadapan anak-anak bergaduh sikit. Kemudian anak aku bertanya pada aku, pasal apa bah? Kenapa bah? Aku pun terkedu, aku tengok, alamak. Kan? Dan aku nak beritahu macam mana? Aku tanya, kenapa? Yalah, Umin tadi begini kan. Aku pun cakap macam mana tau? Kau tahu tak pasal apa aku bergaduh dengan mak kau? Pasal apa bah? Sebab syurga abah bukan bawah tapak kaki mak kau. Syurga abah bawah tapak kaki mak abah. Jadi abah bergaduh dengan dia pun tak ada masalah. Tak berdosa. Apa hal tu tak kisahlah. Tapi bila kamu tengok isu ni, kamu tak boleh bergaduh dengan mak kamu. Sebab syurga kamu di bawah tapak kaki dia. Kalau kamu bergaduh, neraka tempatnya. Neraka jahanam. Jangan dahaka dengan ibu kamu. Faham tak? Dia terkedu dia. Itulah sebagai seorang ayah. Walaupun aku dah berpisah, tapi sebagai seorang ayah yang baik, wajib aku mengajar pada anak aku, jangan jadi anak yang dahaka pada ibu bapa. Sebab ini dituntut oleh agama Islam. Kalau aku mengajar begitu, maknanya aku mengajar anak aku dahaka. Disebabkan masalah peribadi aku babitkan dia orang. Mendapat itu semua. Apatah lagi kita bercerita benda-benda yang bukan-bukan. Jadi kesimpulannya, hasil daripada keadaan itu, saya nasihatkan, ibu dan bapa yang pandai-pandai nak bercerai, jangan sekali-kali babitkan anaknya. Yang mana anak tu berhak mempunyai kedua ibu dan bapa. Tapi disebabkan kebodohan kita, perkara ini boleh berlaku. Akhirnya anak-anak yang jadi mangsa. Tapi alhamdulillah sehingga sekarang kami berdua walaupun dah berpisah, tetap hubungan yang baik atas sebab kerana anak-anak kita sebagai tanggungjawab kita. Anak-anak tidak putus tanggungjawabnya sehingga dia akhirat besok. Tetapi hubungan rumah tangga tu biasalah kan. Semoga kita dirahmati Allah. Assalamualaikum.